kerajaan ada menggalakkan tentang work from home dan PDPR untuk kanak-kanak belajar di rumah. So apa yang perlu sekarang ni adalah kita kena pastikan dua perkara lah, komputer dan internet. Pertama komputer, pastikan komputer lama kita di-upgrade lah. Kalau yang pakai hard disk tu, please tukarlah kepada SSD dan make sure RAM dia tu 6 gig ke atas lah kan. Kalau tidak susah kita nak guna internet. Make sure sama ada laptop ataupun PC dia punya RAM dia at least kurang-kurang 6 gig lah. Lepas tu untuk internet ni kita kena make sure lah kelajuan speed dia tu antara dalam lingkungan paling bawah pun dalam 50 hingga ke 100 Mbps kan, untuk memastikan kelancaran lah. Sebab apa ni, work from home dan PDPR ni automatik kita akan guna internet. So untuk speed tu kita boleh check dekat tu dekat dia apa ni, website ni dia ada check untuk kelajuan speed kita punya internet di rumah. Untuk kelancaran tu pastikan persediaan tu dibuatlah dengan rapi lah, supaya kita bila kita dah kena buat persediaan dululah. Sebab kalau kita tangguh-tangguhkan, nanti bila kita dah sampai masa sukarlah kan, kita tak pasti apa yang akan berlaku seterusnya kan. Sama ada sekarang ni kita mungkin boleh ada lagi budi 95 dengan harga RM1.99 kan, minyak kan, kita boleh gerak lagi. Kalau lah katakan apa budi itu pun dinaikkan harga, kita tak pasti. Sebab kerajaan pun dia kena bendung defisit dan perbelanjaan dia tak boleh defisit besar. Sebab dalam bajet pun dah adalah income kita pun, hasil kita pun dalam lingkungan 350 bilion dan kita punya perbelanjaan pun 419 bilion. Dah kita dah defisit lah lebih kurang 77 bilion. Kalau kita silap langkah, kita akan bertambah hutang untuk negara. Jadi saya rasa langkah-langkah yang kerajaan ambil ini kita kena faham lah, sebab masalah ni bukan masalah negara. Jadi kita kena aware lah kan, daripada segi ekonomi, perancangan apa semua kita kena aware, kena ambil tahu lah kan, benda ni dia boleh apa ni datang dan kita tak bersedia, memang kita sakit. Tapi kita kena daripada sekarang kita kena, sebab kita tak pasti apa yang berlaku seterusnya, sebab peperangan ni pun belum berakhir kan. Jadi nasihat saya macam itulah kan, untuk siapa yang kena bekerja di rumah ataupun pembelajaran belajar di rumah ni untuk anak-anak kan, kita buat persediaan rapi lah.